Ramai yang kata Nintendo Switch sekarang dah boleh layan game AAA tanpa sangkut. Tapi korang perasan tak satu benda? Ini bukannya Switch sebenarnya. Ini dia Lenovo Legion Go 2 handheld daripada Lenovo. Bahasa mudah dia ibarat Steam Deck kahwin dengan Switch. Keluarlah Lenovo Legion Go. Mana taknya feature macam Joy-Con pun ada dekat konsol ni. Yang lagi padu, dia punya Joy-Con ni korang boleh tukar jadi mouse. Just pakai adapter yang dia bagi ni, dah jadi macam trigger mouse macam tu. Biggest flex dengan Lenovo Legion Go ni would be dia punya screen OLED dia, bye. Memang cantik. Dengan screen besar gedabak 8.8 inci, tambah lagi dengan 144Hz. Buat layan movie pun syok ni. Spek utama menggunakan Z2 Extreme processor dan dipakai OS daripada Windows 11. I tell you this beast boleh run game Battlefield 6 dengan high FPS. Aku dapat lingkungan dalam 100 ke 140. Dan aku yakin game AAA lain pun dia boleh balun lah. Kali ni bateri tak mengecewakan, boleh main 2 sehingga 3 jam based on korang punya setting. Untuk harga pula harga korang simpan duit dalam 5,000 lebih, then bolehlah dapat.